Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel bersama saya Najah dan abang saya. So pada video kali ni kami berdua nak tunaikan permintaan subscriber lagi. Katanya Najah mau buat oden pula. So oden ni pun Najah buat sendiri je, lebih jimat lah gitu. Pun lebih banyak juga. Tapi yang ni topping ni Najah buat lain sikit. Kat sini ada tobikol, lepas tu ni apa Najah tak tahu. Lepas tu kita ada sausage cheese jumbo. Panjang ni dari sini ya, memang besar. Najah tak sabar sangat nak makan sausage ni. So kepada yang request, nanti Najah akan memunculkan nama. Terima kasih tahu yang request sarang ya. So kepada yang baru start video ni, jangan lupa untuk like, subscribe, comment dan on notification supaya korang tak terlepas video yang Najah upload. Tanpa melengahkan masa, jumlah kita mula. Bismillah. Jumlah kita mula rasa. Saya asli kena kuah dia sebab kuah dia ni nampak menarik, tak nampak merah menyala gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kuah dia cukup, rasa korang pedas, manis, masin semua ada. Rasa ni. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap kuah dia, manis-manis. Yang ni tak tahu apa, tapi ni sedap tu, dia rasa manis-manis macam tu. Sedap. Dekat minggu ni Najah ada apa ni, tambah apa ni, cendawan juga. Korang nampak tak? So jom kita mula rasa. Segar gila korang. Kita orang pun tengah tak makan apa-apa lagi, so makan yang sedap gila. Bismillahirrahmanirrahim. Najah nak rasa sosis jumbo cheese je pula. Dia cucuk tu, dia rangut tau. Itu cheese ni. Cheese dia banyak tak korang, memang rasa gila dia punya cheese tu. Kalau gigit dia ada cheese. Dia punya kulit ni rangut tau. Dia punya cheese ni dari sini ke sini kot dia rasa. Dia macam sausage style. Dia macam lucing yang Najah pernah beli. Tapi kalau yang tu kecil kan, ni jumbo. Rasa gila tu. Sedap korang. Macam mana habis bagi gimana rasa dia? Rasa dia memang sedap, memang kena time sesembun ni makan pedas-pedas. Kalau main dengan cuaca hujan memang lagi apa ni, lagi mantap lah, lebih macam menarik gitu, lebih segar gitu.
Ini dalam YouTube isi tobiko dia tu memang rangut gila orang. Sumpah sedap. Bila makan tu bunyi meletup-letup dalam mulut. Dia peluh-peluh sebab dia punya pedas tu. Lepas tu tambah pula panas sekarang ni, tak hujan. So jadi macam kurang lah, kalau hujan memang sedap gila. Najwa rasa macam dah kenyang guys, sebab dia punya sosis tu kan jumbo kat itu buat Najwa rasa kenyang. Macam tu lah. Lagipun topi-topi ni tu pun dah habis Najwa makan, memang sedap gila. So itu buat Najwa kenyang. Pedas dia tu sedang-sedang macam tu. Alhamdulillah guys, Najwa pun dah kenyang. Memang sedap sangat menu kali ni. Pedas, manis, masin. Memang pandai lah yang request menu ni sebab sedap sangat. Lepas tu sosis jumbo cheese dia pun memang sedap lah. Cheese dia dari atas sampai bawah banyak je, memang sedap gila lah. Topping-topping dia pun habis sebab sedap sangat menu kali ni. Tapi kita tak dapat nak habiskan sebab dah kenyang. Kita tak larat. So nanti kita akan sambung dah. Kita tak membazir gitu. Alhamdulillah guys, Najwa pun dah kenyang. Dah kenyang. So sampai di sini sahaja video kita kali ni. Kita jumpa di next video. Bye bye. Assalamualaikum. Sarahaya.